Selamat sejahtera dan salam PIMED di hati. Pada hari ini, TVPSS bersiaran lagi bersama Encik Muhammad Bakhtiar bin Abdul Samad, Ketua Jabatan Mekanikal dan Pembuatan, selaku penyelenggaraan pertandingan KV Skill College Vocational Kelang bagi tahun 2026. Terima kasih Encik Bakhtiar kerana sudi bersama kami. Baiklah Cikgu, bolehkah Cikgu terangkan secara ringkas tentang pertandingan KV Skill yang diadakan ini berserta matlamat utamanya? Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih pada TV PSS atas undangan pada pagi ini. Okey, pertandingan KB Skill ini adalah bertujuan untuk mencongkil bakat-bakat dan kebolehan kemahiran para pelajar untuk kita pilih mewakili Kolej Vocational Kelang, mewakili kolej kita ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat zon dan seterusnya ke peringkat kebangsaan. Pada pendapat Cikgu, apakah impak pertandingan ini terhadap pelajar pada masa ini dan masa akan datang? Jadi melalui pertandingan KB Skill ini, ia mewujudkan daya saing di antara para pelajar untuk menunjukkan kebolehan, kemahiran mereka dalam bidang masing-masing untuk ditengahkan yang mana semua kemahiran dan kemahiran ini telah dipelajari di program masing-masing. Jadi dengan platform ini mereka dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari yang diajar oleh pensyarah-pensyarah di program masing-masing. Baik sekali Cikgu, apakah harapan Cikgu tentang pertandingan KV Skill ini diadakan? Okey, jadi saya berharap melalui pertandingan ini lebih ramai para pelajar tampil ke hadapan, tunjukkan bakat-bakat untuk kita angkat bakat-bakat itu ke peringkat yang lebih tinggi iaitu di peringkat zon, Selangor, wilayah persekutuan dan juga di peringkat kebangsaan nanti. Jadi jangan malu-malu bila ada pertandingan ini, tunjukkan kebolehan, kemahiran untuk mewakili Kolej Vocational Kelang untuk lebih berjaya.